kita akan bergerak 3 kereta menuju ke utara, balik kampung. Semua Proton. Harap-harap Proton sponsor. Bagi kereta sebiji. Kalau PMX sponsor 50% discount. Tol. Thank you PMX. Rasa dah lama tak cakap dengan kamera kan. So welcome back again to the video. Tapi kali ni video yang special, video wajib every year, which is video balik raya. Alhamdulillah dah 3 tahun straight kita konsisten untuk video raya. Sebab raya ni kan setahun sekali, and momen-momen raya ni selalu kita akan ingat. So kalau tak dokumenkan dia, rasa macam silap lah. So better kita buat vlog je. So sekarang ni kita satu kereta daddy akan dinaiki oleh daddy, mami, aku and Iman. Lepas tu kereta Wan akan dinaiki oleh Adam, Irfan dengan adik kakak, dengan Iris. Lepas tu kereta Yong akan dinaiki oleh Tok dengan Wan sahaja. Mak Su dah gerak semalam. Mak Su balik Pening dulu, balik kampung dia sebelah sana dulu. 3A akan gerak kemudian dengan kereta raya orang. So perjalanan expected mengambil masa plus minus. Kalau ikut map sekarang ni 6 jam katanya. Tapi kita orang yakin, sangat-sangat yakin yang ada jam. So mungkin akan lebih lambat lah. Okay, ini pula tepi lawak kita sana. Okay, ni pula geng-geng X70. Kita geng X70. X70. The one and only. The one and only X70. Puak-puak X70 di sana ni. Okay, ni pula geng-geng S70 hitam premium ni. Ahli-ahli dia dan ketuanya. Mama, ketuanya. Wan. Dan diikuti dengan Datuk dan Datin ni. Ifan, tak tinggal lagi. Ya mencari. Ni bodyguard ni. Bodyguard. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Menghijau gunung ladang dan rimbang. Sebelum kami memulakan perjalanan, kita orang kena make sure yang semua kereta in a good condition. Dalam kereta mesti nak kunyah-kunyah kan. So kenalah shopping dulu sikit. Okay, first pit stop dekat Ladang Bikam, hentian sebelah Ladang Bikam. Sebab ni kita orang nak avoid area Tapah. Walaupun area Tapah tu besar, tapi korang boleh faham lah musim-musim raya ni area Tapah tu macam mana kan. So kita berhenti sahaja dekat hentian sebelah Ladang Bikam ni. Sebab first tadi Wan nak ke toilet. At the same time, kalau Wan nak ke toilet, mestilah semua nak kena membuang-buang juga. Sebab lepas ni tak nak berhenti dah kan, nak jauh sikit baru berhenti. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 12.30 malam tepat. Jadi lepas settle semua, kita akan teruskan perjalanan kita lagi. Tapi mami macam biasalah, kalau berhenti mesti nak kena beli something. Sebab tadi Iman kata dalam kereta dia lapar, mami pun rasa nak punya-punya. Jadi ni kenalah cari something untuk punya-punya juga. Kenapa? Berobat tak boleh ya? Bayar duit cash. Siap, tulis. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata.
sekarang kat mana? Tak ada suara. Kat mana sekarang? Tak nak. Pak di Manola. Kita nak sahur kat sini. Parking lepas tu ambil beca ni. Kita naik tuk-tuk lah. Saya bangun kecundang akhirnya. Kecundang di Gunung Semanggul. Kecundang di Gunung Semanggul. Laju Ni tu fighter. korang. 1.8 turbo. Kat mana Ban? Kat mana Ban? Pesan kat warung Pak Den Kedah. Tengah cerita $1. markah-markah sini mengelik. Macam mak kita mengelik. Kita terpaksa sahur terus sebab sekarang pun dah lambat ikutkan kedai ni tutup pukul 5. Tapi sekarang dah pukul 4.30 kita tak start makan lagi. Nak kau mesti berapa lama lagi? 20 minit. 20 minit lagi lah. Kita makan dulu, lepas tu lagi kita tidur siap. Buka-buka mata dah raya dah. So our menu sahur is nasi lemak dengan daging belengas. Ini tak nak kalah, ni mesti telur sotong ni ini orang. Telur sotong yang nyepang sendiri. YouTube. Ni lauk apa? Ayam rendang kentang sirih. Ui. Iman? Daging belengas. Daging belengas. Makan. Tak ada rakiman. Lepas makan tolong kemas. Ui. Apa pula ni? Sos dalam botol. Oh, sotong goreng tepung. Ni sahur ke dinner? Kat rumah. Kat rumah dia disuruh mami buat sotong ketepung. Oh, yang itu. Dah siap dah? Okey, Mak. Hari ni kita rezeki bertambah. Dapat lemak bakar, bos tempat ni belanja. Okey, sini belanja lah. Pak ni kita orang bukan biasa-biasa. Kita orang kenal bos. Pak Din belanja lah. Pak Din belanja. Lemak bakar dia. Goyang sikit. Ui. Rasa makan. Review. Kan? Makan sama tu. Review. Kosong. Cayak kamu dulu. Ui. Sedap ke? Yo ho ho, alhamdulillah selesai kita punya sahur tadi dekat Pak Din $1. Now we have arrived at our homestay for the week. Kita nak buat home tour, house tour pun sekarang ni tengah kepenatan. Maybe kita buat esok, takut bersepah lah kan sebab orang nak masuk. Tak apalah, jomlah kita buat house tour sekejap. Daripada luar parking memang sangat luas. Ada bumbung 1, 2. Bawah ni boleh masuk sedan kecil ke, hatchback ke. Lepas tu rumah dia 2 tingkat macam ni. Atas papan, bawah batu. Ada tangga kat luar, dalam besar, panjang. Satu family besar dalam 20 orang boleh masuk easily. Jom kita buat house tour. Simple lah sebab dah penat ni nak kena tidur. Pukul 5 pagi ni sel-sel otak dah tak berhubung lah. Ruang tamu, bilik 1, bilik 2. Okay, ni bilik kita orang, bilik boys. Ada aircon je? Ada aircon. Ada toilet? Yes. Jam Stranger Things. Dapur, meja makan, peti ais, kipas 2, kowe, mesin jahit, meja makan lagi, dapur lagi, ada tangga, naik tangga, ruang besar, bilik 3, tandas lagi, bilik 4, meja makan yang ke-174, ruang lepak-lepak, balcony. Ui. Masalah, jemput masuk. Allah, baru sampai ke? Jalan jam, Masya Allah. Masuk, jemput. Apa?
Alhamdulillah. Oh. Ahlan wa sahlan. Satu lagi tempat ni. Ada meja lepak-lepak, boleh sokok sini, ada basikal tu, ada buaian. So itu sahaja untuk trip kita. Bukan untuk vlog, untuk video ni, untuk trip ke sini lah. Esok kita tahu apa aktiviti kita and apa yang akan kita buat lah esok. See you guys tomorrow. Bye bye. Hari yang sangat tidak produktif. Since today is the last day, probably the last day of Ramadan. So kita tak ada apa-apa plan. Baju, kasut, apa semua dah shopping dah awal-awal. So biasanya hari-hari last ni nenek and mak-mak lah yang akan busy kan, betul? Dengan makanan punya preparation lah, apa and whatsoever, everything lah. Jadi kita yang bujang-bujang ni dah tak ada apa nak buat. Dia sampai tak ada apa nak buat tu, Ipan dengan Adam pun tidur lagi. Hari ni now aku just nak tunggu 3A, which is Airil, Adif and Akil untuk datang, untuk sampai. Maksu pun akan sampai juga hari ni. Diorang daripada Pulau Pinang. Last night Yin baru sampai Penang, dia jumpa family di belah sana dulu. And then tunggu dia malam ni. Mungkin kita orang akan repeat our routine, which is akan ke bazar untuk cuci-cuci mata, cuci-cuci poket at the same time. Itu ada. Rasa nak kenapa homestay kali ni lain, sebabnya nak cuba benda baru lah. Sebab homestay ni pun dekat dengan town, dekat dengan mall, dekat dengan bazar and everything. So masa untuk kita orang travel satu tempat ke satu tempat tu akan lebih pendek and tak akan membazir masa macam sebelum-sebelum ni lah, banyak masa duduk atas kereta je. Tapi kekurangan dia adalah dekat sini panas, and then bunyi motor kereta literally sebelah ni jalan raya belakang ni. So bunyi sangat-sangat bising kat sini. Nak tak nak kena terima je lah. And tempat ni sangat panas, rumah bahang macam oven tau. Tapi okay lah, everything is fine, everything is good. Mata, ada yang mata tak celik lagi. Yang aku ni dah celik mata, tak tahu nak buat apa. Termenung je lah. Tadi mami dengan daddy keluar untuk pergi beli stok-stok raya lah. Air gas ke apa ke, semua benda. Lepas tu nak tahu tak apa yang orang beli. Ni lah. Lah besar. Ini kenduri. Nak sampai. Adik salam lah dulu. Peluk lah dulu. Adik dah sampai. Salam. Adik balik kampung. Diva balik kampung, sampai kampung dah. Penang. Mana adik Gena? Penang. Penang buat apa? Penang rumah siapa? Abang Yen mana Abang Yen? Belum sampai. Abang Yen beli kereta baru ke? Warna apa? Merah. Wih, adik tak ada kereta baru? Ada naik tadi. Dah naik lah kereta Abang Yen? Laju tak? Tak laju? Kereta mama lagi laju lah. Wih, malu lah. Dek, puasa? Tak puasa. Woi, tak puasa. Tugasan pertama The Boys, kita orang kena set up tempat gantung baju raya. Sebab 3 hari raya kot. Kalau 3 kali 18, korang kira lah sendiri. Banyak kot, banyak. Okay, anak-anak bangsawan dah sampai. Anak-anak bangsawan dah sampai. Woi, mana kita baru review sikit. Review lah sikit. Nampak? Tu kena merah. Red tu. Wah, aku gambar parking bapak aku. Wah, kau tentang kita baru nak berbumbung kena parking luar, mak susu parking luar.
Masuk suruh pakai luar tadi. Baby. Baby berapa gaduh eh? Ini puasa tak? Ada. Baby puasa tak baby? Apa projek kita ni asal kita Mama milik Nak buat tilam untuk Yen. Tilam untuk Yen Untuk Yen seorang. sebab ada kereta baru tak layak tidur katil lah. Tidur dalam kereta lah. Wah, tidur kita boleh tak? Ni tidur. Ni song. Ha? Ni tidur luar. Tidur luar. Rumah ni terlalu rendah untuk Yen. Rumah tak mesra akil. Ni teman. Lagi tak mesti ni. Tolak Yen. Tolak. Macam tu ikut pun tak mesra ni. Ikut pun tak mesra. Tolak lah. Cepatlah orang nak tukar-tukar hadiah ni, nak pergi bazar lagi. Buat lembat-lembat lah pakai beg orang. Pakai baju nak sama dengan orang. Kau masalah hidung kau ni. Malam lagi. Ya ilah, aku tengok baju kelabu semua hitam ni. Oh, problem. Ada ni problem. Semalam lagi pakai ni kan. Kau yang semak orang pakai baju lain. Pakailah. Fried light. Fried Light ni adalah salah satu jenama Malaysia yang tidur flavor daripada luar. Haram Yang ah? bau semua ha? Haram ah? Dia tak tidur, cuma bau dia sama. Copyright lah. So ini adalah permainan kita untuk hari ni. Acara wajib, bukan acara wajib lah. At least kita ada do something yang fun. Hari ni kita nak main tukar-tukar hadiah, rebut-rebut barang dengan ugly shirt. Tapi ugly shirt ada 3A tak prepare lagi, so kita main yang lain-lain dulu. Tak ada lagi. Kita nak buat apa ni? Kita nak main game lah. Game tu tukar hadiah. Tukar barang. Kan? Barangnya mana? Modal DIY lah semua. Ada kunci Mazda tak? Tak ada. Tak ada. Sebab Princess dah sampai dah. Mari kita duduk dengan kakak. Ni Mariam, diam. Banyak lagi ah. Tadi yang nak pakai kain naik adik bawa tak naik? Mana sini? Bawa tak? Malam tak bawa. Kau jangan mata. Kereta ni mana dulu? Kain. Mana kain tadi? Angkat dah tak. Dah ke? Okey. Semua Buka mata semua orang. Sikit masuk. okey, semua rapat-rapat, Adik kena berebut tau adik. Berebut. Ambil satu. Satu je. Masuk berebutkan pilihan. Okey. 1, 2, 3. Satu. Dua. Tiga. Adik. Dapat apa? Dapat bantal. Dapat apa? Wow. Cousin. Adik? Rebut juga. ada PS4 lah. Ui. Dah. Xbox ni. Okay, dah ready. Okey, semua pusing. Okay, ready. Depan sekali. Okey. Okey. Satu. Dua. Tiga. Adik, ambil adik. Ada nak yang mana? Ada nak atas. Ya. Dapat tabung. Shampoo Ada duit orang ni? Barang dia awal. Oh yo. Biasa bawa pandai. Masalahnya cashier. Yang beli ni cashier. Jadi cashier hati dia ambil apa. Yang bayar je seorang. Okey. Buka mata. Adik duduk. Jauh. Habis semua. Cepat adik, cepat. Okey. Tarik. Masuk tahu kan? Satu. Dua. Tiga. Masih baik Iman tak dapat tabung lagi Iman. Dapat apa adik? Dapat sabun. Dapat apa? Dapat tabung. Bawa tabung. Sikat. Okey. Dekat sikit. Dah ambil mudah. Satu. Dua. Tiga. Boleh bawa skop jangan ni ke? Bukan macam tu. Ni apa hands up dia tukar iPad? Hari ada oh dia pakai ha. Dia lambat. Wah, dia dapat handsome. Mariam punya pula. Mariam. Tengok. Betul. Pakai dia dah. Barang ni bawa. Dekat. Kita tak tahu siapa yang main tadi. Kain. Semua pejam mata. Jam. Pejam mata dia. Pejam mata, tutup hidung.
Itu tak nampak. Sabar ya. Barang kopi. Jauh. Okay. Pandai-pandai lah. Dah. Baru kan? Jadi. Ambil bagian mulut. Pakai mulut. 1, 2, 3. Kita dah banyak yang Tunjuk dapat apa? Apa airnya? Akil. Saber. Okay. Gen, dia pada apa? Ha? Nah, siapa? Ni macam ya, fly Akil. Ipai. Nilam yang ada manta tu ke? Bukan, itu bukan. Tutup ni nampak kejap-kejap lagi. Jangan pegang. Kakak buat facial tak? Ni pes je. Mana barangnya? Tiga. Ni tak bazar, pegang. Apa tu? Ah, gantung kat pintu kereta tu. Matching aja kita kereta. Tengok Adamnya. Dah buat cemen. Wih, pecah. Pecah. Ada mak. Okey dah tu. Lawan. Okay. Mana ikut confirm best ni? Orang lain tahu memang lah. Dah ke? Okay. Tangan belakang. Satu. Satu, dua, tiga. Kailap. Dah keliling ah. Dah, dapat dah. Adik dah. Tunjuk. Bagi sikit. Tengok. Uyuh, koboi tu. Adam dapat apa? Dah. Dapat kain nak kereta. Oh, Adif. Okey. Okey. Ni support. Ah, dia nama Hasan. Sikat. Boleh dapat. Hitam. Akhir dapat. Puan dapat. Okey dah. Dah. Tangan belakang. Berapa ringgit? Mami nak hingga Mami. Kan cuci apa? No, itu buat apa? Pan tengok. Pan dapat apa? Ada. Stapler. Sabar. Mahal ni, Mazda ni. Dah ke? Ada kunci Mazda tak? Tangan kat belakang. Sangat. Tangan belakang. Adam, tangan belakang Adam. Lebih ya? Naik punya lah. Dah pegang power glue ambil je lah. Esok kasut Oh, hebat aku punya. Amat lagi lah. okey, cantik. Tak pernah beli yang ni lah. Itulah satu banyak. Kain. Lepas ni. Awak ada tak? Ada tak pernah kain? Ya, betul. Wow. Bukan kau, telefon. Tengok apa berat. Okay, sorry. Mama tak sabar nak ini. Kita nak kecil. Tutup. Adif mana warna coklat ke? Okey. Tangan belakang. Main tangan belakang. 1, 2, 3. Susah tu, saya jadi ni tu. Topi je, itu topi lah. Dah next. Habis. Macam mana cantik. Cum. Maaf lah. Sekarang kategori mak-mak, bapak-bapak, atuk-atuk. Keluarga mas lah senang cakap. Cucu-cucu lah tolong. Okay. Apa ni? Abang ni ah?
Misalnya abang punya. Abang tak tahu belang apa. Dah, buka mata. Buka mata, buka mata. Okay, ready? 3. Kain, kain. Komplek. Tu dapat apa tu? Memang kita Tadi dulu tak ambil gambar lelaki gambar. Soalnya sama dah. Angkat bunyi. Tapi tak ada lagi tu. Weh, apa? Sampai 3 dah ambilnya. Kain lagi. Apa? Pasu, pasu. Masa bayar wan. Tawan, satu set. Mama punya mahal, barang lagi mahal. Oh, ada emas, ada emas. Oh, yang kuning dah habis, dah habis. Oh, banyak bunyi tu. Banyak kau aja. Kau nak susuk. Weh, pejam mata. Kenapa korang tak tolong? Cucu tolonglah. Okay, ready. 1, 2, 3. Kain ni, kain. Kain lagi. Kumpul kain je kerja. Ambil apa ni? Ambil. Tangan. Mama. Masuk. Masuk. Masuk bingkai. Kain masuk kunci. Semua guna. Mami tu. Risau. Ada apa? Merah. Merah. Ni Eh, sabar. Pejam mata. Okey dah. Okey. Ready, set. Baik, tak masuk. Saya pun kena ambil. 1. Ada lima. 2, 3. Jadi kain lagi. Apa dia ni? Mami. Tu. Pasu. Boleh buat rambut raya pasu. Rambut raya. Batang beli sendiri. Dapat 1 set. Hari ni apa yang masuk risau semua tu dapat. Sambung baju, set. Masuk hobi yang set yang banyak. Okey, 1, 2, 3. Hanga. Tak mau kat kau dah. When about Kau sikit apa? Pejam mata, cek mata, pejam tak? Pejam mata tu. Pejam mata. Buat pejam mata. nampak pun. Okey. Suara kami lah, kes. Macam ni. Bukan beg nak ambil mata pun. Ready ni, sama ni Pak Surya. Si best ni. Masih banyak ke? Satu, dua. Ui. Tak ada lagi. Rapi. Mama. Tawal order. Order. When? Ni barang kita. Masuk. Tak boleh. Tak boleh. Bukan buat, diam. Lagi keluar biskut je semua. Biskut. Okay. Biar pakai itu. Okay, 1, 2, 3. Tisu. Jadi kita nak ngelap je. Dia sampah. Habis. Ambil ni. Mana
Semua balik modal le, semua balik modal le. Tak boleh. Tak balik. Tukar-tukar hadiah pula. Okay, next round tukar-tukar hadiah. Okay, kakak akan dapat hadiah daripada kakak akan bagi hadiah kepada kan. Iris. Congrats. Salam. Dah ada. Okay, Iris stay. Okay. Saya buka lagi tu dia. Tunjuklah tunjuk hadiah. Mahal tu. Okey, tengok Wah, dapat buku cari kata. Oh ye. Apa semua sendiri. Tak ada lah. Next. Okay, next Iris. Okay, Iris akan bagi hadiah-hadiah kepada adik. Adam punya paling special sekali. Special. Orang hadiah orang-orang tu. Adik akan bagi hadiah dekat Maria. Ambil hadiah Wan. Bagi. Ya, kau pilih Wan. Tekan Wan. Tekan. Okey, sekejap. Wan dapat Daddy. Betul Daddy. Awak tak ada. Dah spek full play tak ambil lagi. Ada kaki dah, sila dah. Orang nak lalu. Cebol Haris. Tak apa lah, mana tahu dapat lagi. Jangan ambil dah spek. Tak kira tak kira tu kena kasih juga. Akil ambil aja. Tanah. Boleh. Awal. Ikuan. Ya. Amalkan hidup sihat Ikuan. Cepat kena terkejut ni. Woi. Kompor air. Besar. Saya siap marah masuk bawah. Mami sarang. Cik sebetul. Ikuan bagi dekat Ada. Why? Okay, lepas tu Wan nak bagi siapa? Why kena keluar balik lagi. Okay. 1, 2, 3. Apa tu? Wan nak macam mana? Minta harum mana baru tak nampak. Pegang gambar. Kan? Kain dah banyak. Bakso. Balik. Nak mengisi. Tahu bakso. Isya Madani Rakyat disuntingi kembali ke angka 1.0. Yen. Ambil barang. Adam ada Adam. Bagi kat Adam. Bagi kat Adam dulu. Adam bagi kat Ian. Ian bagi kat Adam bagi kat Yin, dia kena pakai tau. Keluar je lagi pun. Okay, Pasu bagi hadiah kat Ipan. Botol air lagi? Botol air lagi? Okay, jap. Okay, next Ipan. Tantara, tantara. Mazda 3. Where is Mazda 3? Mazda 3. Nak keluarkan senjata, tengok kan? Keluarkan senjata ni. Main gila.
Gantung kenapa ni bro? Ni gantung diri. Orang gemuk pun boleh baju ni. Dia boleh gantung. Kan orang yang kecil. Oh boleh. Okey, nanti kan orang yang kecil. Okay, Yen. Tinggal apa? Yen ni bagi Adam ah. Lepas tu Adam bagi? Bagi kat Wan. Bukan orang je lah. Wan lah. Tukar. Yen dah bagi. Yalah, tukar berdua. Okay. Final level. Oh, ini dapat dua orang. Tak. Yen bagi Adam bagi Yen. Okey. Baik, pegang masing-masing lah Adam. Ipan dah bagi Yen. Dah. Siapa yang tak dapat hadiah ni? Adi tak. Senang. Dia bagi Adam dulu. Bagi Yen bagi Adam. Adam bagi kat Adi. Apa tu? Adi punya baju fashion. Buka. Pakai. Buka. Coldplay. Buka dulu. Dulu ke? Dulu. Buka dulu. Ui, dua baju. Buka. Oh, sembilu pun dapat. Anak cik kau bayar 800 dapat t-shirt. Buka lah Adi. Jangan buka. Okay, satu lagi. Coldplay, Ella. Oi. Oh, plastik Coldplay. Adik pakai ke ni? Yang paling muda Iman. Iman kita pergi ke? Ikut dia tu. Tak ada yang main. Angkat atas sekali. Tak tak. Memang tadi sebanyak Iman akan dapat. Bagi. Ha? Masuk. Bagi Iman. Iman bagi masuk. Nanti masuk ambil pula. Masuk bagi orang lain. Bawa lah dia masing-masing. Tu besarnya beg masuk. Tak boleh. Lagi boleh lah. Pasal lagi. Untuk Adam. Kita ada masa lagi. Okey. Masuk lagi? Masuk sikit. Masuk bagi Kak Iman. Boleh. Suka warang. Okey. Mana ada yang makan lah? Mana? Tinggal tu. Pengen kawan. Ingat. Ni yang tu ah. Bukan perempuan yang Mahal tu, Okey. mahal tu. Ui. Tapi nama yang dah remove dah masuk balik ah? Mami. So nanti Mami akan bagi kat Tok lah. Tok bagi ke? Mama. Pemberian. Okey, Tok boleh masuk sekali lah. Lagi korang tiga-tiga tukar, tiga. Habis. Okey, Mama ni. Mama bagi Mami dulu. Okey. Buka lah, tunjuklah hadiah apa. Buka lah. Ya Allah, kelang kabut ni. Kau yang ambil. Buka ambil. Tunjuk. Ambil lah. Apa benda? Satu lagi. Asyik kain je. Dia mandi. Dah mandi gelap. Okey. Mami bagi kat Tok. Mari kejap lah tu pergi beli air kat pasar. Sekejap kat dapur banyak dah. Oh, betul air. Okey, Tok bagi kat Mama. Tu yang Mama. Orang ni best. Mama suka. Mama beli sendiri. Mama bawa pergi beli. Adam. Goreng telur. Okey, gambar. Ada bawa pergi kedai. Gambar. Selesai dah tukar-tukar hadiah, rebut-rebut hadiah. Balik modal lah, Yen. Terlebih. Tadi masa rebut, ikut dah pegang ni lah. Lepas tu Yen rembek pada tangan ikut, Yen. Rezeki tak salah lama. Rezeki orang puasa. Ya. Rezeki orang puasa. Pegang tangan tu. Bismillah. Okey. Aduh, you kan kena lah baring. Bagi dia lalu. Tengah lalu apa? Wan boleh siap lompat lagi. Okay, now let's
cari juadah untuk berbuka puasa. Sebab hari ni kita tak ada masak-masak lah, sebab last day nak raya. Harapnya esok raya lah. Apa objektif makanan apa? Sebelum kita dah nak start raya, lepas tu kita dah habiskan banyak-banyak makanan yang ada sebenarnya kan. Hari ni nak bungkus ayam, madu. Okay. Lepas tu kita nak ambil murtabak satu. Okay. Roti john last. Roti john. Last roti john. Alright. Jom kita cari. Adif. Objektif makanan? Nak tumbuk bau piring kau. Gedung awet. Gaduh ngawet. Teruk budak-budak zaman sekarang. Air dan sorry lah, tak boleh nak cover semua orang punya menu sebab kita ada 18 orang. Nak cover seorang-seorang punya menu, seorang-seorang punya juadah berbuka tu dah makan masa dah dalam video ni. So kita just fast. Kenapa? Ulam. Masih ulam. Jerit dah jerit, main game dah main game, so perut lapar. Jom cari juadah berbuka dengan air yang sedap untuk kita buka nanti. Okay, settle bazar. Sekarang tunggu lagi dalam 37 minit untuk kita berbuka. Sini tu buka lambat. Oh. Tadi Akim beli apa? Nasi ayam goreng kunyit. Nasi ayam goreng kunyit. Agak dia. Nasi berani daging. Adif. Ya? Nasi kerabu. Ayam madu, buntut ayam, buntut ipan. Untuk ipan. Adam. Adam Yong tahu. Asal ada makan mama. Pasal ni. Kemeriahan plastik ni. Oh, air seorang satu jak ni seorang ni. Oi. Dia ala-ala tombol. Oh, seorang ni. Wish. Semua tengah kesedapan makan. Kesiannya yang dua ni. Tak nak siapa ni makan kat sini ni? Makan elok-elok Nasi kerabu mama banyak. Tengah sibuk-sibuk nak keluar ni, kita tak tengah pengumuman. Tiba-tiba dapat info Raya Sabtu. Confirm Raya Sabtu? Raya Sabtu esok puasa. Esok puasa. Raya Sabtu. Tapi aku prefer Raya Jumaat lah, sebab satu hari pergi dua kali masjid terus kan. Adalah Jumaat pergi, Sabtu pergi kan. Tapi tak apalah, Raya Sabtu, weekend boleh lah, Alhamdulillah, Raya lah juga. Without any further ado, boys, let's go to the bazaar. Jom kita start our Raya routine. Mencari barang-barang yang kita tak perlu, yang kita perlu, semua kita habiskan duit. Apa yang kau mau ku turuti. Sekarang kamu sama yang lain. And here we are, Stadium Darul Aman.
Macam biasa, macam 2 tahun lepas kita datang ke sini untuk kita ke bazar ni. Sekali lagi kita akan ke sini juga. Biasalah, dah berapa kali raya. Inilah rutin raya kita orang. Malam-malam mesti ke bazar. Buat apa, tak ada buat apa pun. Biasa saja jalan-jalan, tengok-tengok. Tak ada duit pun. Asal? Sekarang ni kita ada dekat macam biasa, seperti 2 tahun lepas. Kita bukan cari seluar, alhamdulillah dia dah berubah, dah ada seluar. Sekarang ni seluar. tak tahu kita nak cari random shit. Dia apa ni, Adam punya masalah tu dah settle lah tahun ni? Ya. Alhamdulillah. Tahun ni Adam dah tak ada masalah. Kita ada masalah, songkok nak kena beli juga. Songkok Adi. Kau pakai songkok ke? Iko pun nak beli songkok. Gambar je. Pakai. Gambar je. So apa objektif kita ni? Apa objektif kita ni? Okey, kita nak cari ugly shade dengan songkok Adi. Tu je? InsyaAllah tu je. Okay, jom cepat. Ugly shade nak kena main malam ni kak? Si murah harga itu je. Jersey murah, borong je. Tapi tak ada bola lah. 1, 2, 3. Okey, kita orang dah berjaya dapatkan songkok 65, 75. Sama lah 65. Ni, oh ya. 65 jet 2, 65 jet 6. Tak nak kalah. Okay lah, satu lagi lah. Lepas tu settle lah. Settle apa lagi tu? Baju. Baju. Ugly shade. Ugly shade, yes. Okay, ciao. Ciao. Bila sampai je dekat bazar ni, hati tu dah memang rasa dah, yes, raya is around the corner. We are so excited and we really live our good life. Walaupun jalan dekat bazar stadium ni je, tapi this is one of our routine, our raya routine. So the excitement, the enjoyment tu memang to the fullest. Sebab inilah benda yang kita orang tunggu, inilah benda yang all the cousins nak buat sebelum raya. And this will be the sweet memory for us. Alright, sekarang ni 3A tengah cari ugly shirt dekat bandar. Baju-baju yang crazy lah. Sebabnya kita orang ada kategori. Patutnya tadi main petang tadi tu ada satu lagi kategori, which is kategori ugly shirt. Tapi sebabkan orang tak beli lagi, so sekarang orang tengah beli. So kita tak nak involve lah, sebab ugly shirt ni kan surprise. Sambil-sambil tunggu diorang tu ni, sini ada kolam. Tak pernah masuk dalam ni. Dengan lampu-lampu ni tempat-tempat orang dating biasa ni. Sebab ada bangku-bangku semua kan. Kalau lepak-lepak dengan kawan-kawan, buka puasa ada pondok-pondok juga. Macam best juga. Sebab berangin je, sejuk biasa. Wangi lah? Itu mandi tu. Kita sekarang kehilangan. Masing-masing berpecah 3 grup. Dah sudah mana nak cari. Saya ikut sini nak tengok bandar ke? Oh, yen. Okay. Dia dah bawa keluar dah nak bandar. Okay. Dude, perfect. Dah, jom cari kasut pula. Bukan cari lah, tengok-tengok. Bazar ni tadi, apa yang kita orang beli is songkok. Aku dengan Adif. Lepas tu 3A beli ugly shirt. Diorang nak customize ugly shirt diorang nanti. And now we are here at bandar kasut. Tak tahu lah, kalau nak tengok ke apa, tak tahu. Lepas tu kita akan balik untuk kita buat acara ugly shirt kita orang. Kereta pun dah sampai dah. Dah sampai parking kereta kan? Ha? Nak main. Nak main. Ni lah. Itu ada abang dia 2 orang. Dengan apa tu? Oi. Boleh di blower. Ya, Puan. La ilaha illallah. Goblok ni hidup. Jadi apa? Blow. After bazar tadi kita pergi beli sahur je kat 7-Eleven. And now we are here. Kacau ni. And now kita dah balik ke homestay kita balik. Sebabkan bilik ni panjang tapi katil tak banyak. And the boys ada 6 orang. So kita terpaksa pakai tilam angin ni. So yang muda-muda tidak tilam angin dan mereka tengah kerja-kerja kan. Okay, tempat tidur kita dah siap This is my place. Ada tempat-tempat letak meja, barang-barang semua kat tepi ni. Ni siapa ni? Sini. Celah ketiak ikon ni.
Akil setelah kita aircon lah. Akil dengan Adam kena tidur sama-sama kan. Akil. Yen sini, Adif sana. Ipan sana. Akil sini lah. Akil dengan Adam kan tak boleh berpisah. Korang kan Geek of the Year. Adam dengan Akil ada asi. Like like people said. Dekat raya hari tu baru nak try. Hey, respect sikit video. Tahu tak YouTuber kat sini? Respect sikit. Kau tak rasa air team kan? Ha? Kau rasa air team? Tak, ikut baik tim ikut sendiri. Okay, like other people say, man. Kau diam. Kau diam sekejap boleh tak? I Dia apa isi ni? Kuat? Dah malas cakap ah. Kita dah set up PS4, main PS4 dalam bilik, game TV kat luar tu je. Ini pun satu lagi benda baru for us. Tak pernah lah sebelum ni balik raya bawa PS nak main sampai tengah malam. But this time I really decide to bring the PS4 and yeah, we played so many tournament. Perlawanan yang sangat sengit antara dua beradik. Satu sama. Macam main final lah. Finding space on the flank. So where are we? Kita sekarang ni cari kedai makan. Tapi semua dalam hati lah, tak nampak kedai lah, ajaib semua. So kita nampak ada ramai orang kat sini macam hidup. So kita berhenti lah pagi tepi ni. Lepas tu kita makan, cari makan. Tapi tak tahu area mana ni. Kita dah cuba lah beratur kedai nasi lemak satu ni tadi. Bunga api. Dah cuba kedai nasi lemak tu ni. Tapi tak bergerak 10 minit. Tak bergerak 10 minit. So kita orang decide pergi Family Mart beli nasi instant dan panaskan tu je. Senang sikit nak makan. And here we are, Family Mart dekat Menara. Family Mart je lah option terakhir kita. Kedai semua kedai nasi lemak, tak ada mamak. Maybe orang Kedah tak makan mamak, makan nasi lemak more. So kita ke Family Mart beli nasi-nasi instant tu, kita panas, kita makan je lah. Macam mana dah tak ada apa dah. Buat productive day. Hari ni kita tak ada buat apa-apa langsung. Tahu-tahu dah pukul 5.30 petang dah. Celik mata tadi pukul 2. Solat Jumaat pun terlepas dah semua. Sekarang ni kita dalam perjalanan untuk beli air untuk berbuka. Nak ke Bingjue UTC. Lepas tu tak ada buat apa, berbuka. Dan malam kan tengoklah apa plan kita nanti. Okay, so ni order kita untuk kita punya air berbuka. Satu family ada 6. So total, asal nama Mariam tak ada. Total 18 balang air kita nak beli. Kita dah order kat dalam sana. Ipan tengah tunggu kejap. Yang lain semua nak tunggu dalam kereta. So tadi staff dia seorang tiba-tiba jadi 3 orang. Sebab order kita orang sampai 18 balang.
Okay, everything is secured. Gimana kan? Jangan bawa laju jangan bawa laju Bawa laju kita siram kat Adam Menu hari ni apa menu hari ni? Ni adalah perut usus usus masak apa pun tak tahu. Ini lemak goreng. Okay. Ni ayam goreng. Okay. Ni ayam asam. Ni daging, sup daging. Sup tulang. Ni ada tupat sikit, rendang sikit. Dia apa test lah? Test esok. Air kita ni 1 liter 1 liter Bing Shui. Alhamdulillah puasa habis. Esok raya. Tak bilik lagi kita? Belum. Dia masih terasa sunci. Kita terasa best lah. Berapa hari tinggal puasa? Hari ni dah hari last kita berbuka puasa. Hari ni hari ke-30 ke 31 dah akhirnya. Tak puasa. Tak puasa? Full? Baiklah Akil. Dah sahur, dah subuh lah. Kawan ni tu masuk balik tadi. Ni kau buang? Buang. Acara akhir kita. Acara aneh-aneh. Yang korban-korban. Acara audition yang akan diwakili. Yang participant dia Adam, Ikwan yang ada akhir. So kita akan spin dulu. Adam spin. Nama siapa keluar ada bagi baju kat dia. Lepas tu sama macam semalam lah. Bagi tu pakai. Terus pakai. Okey, Adam akan bagi baju buruk dia ke Yin. Buka. Buka. Pakai buang tak surprise. Pakai sekali lah. Baju Airil akan beri kepada Dr. Azmi cautions that any increase in diesel in Borneo Ikwan. Okay, so baju Ikwan akan diberikan kepada Malaysia needs to accelerate efforts Adi baju Allah uncertainty, Adif akan ke such as the Regional Comprehensive Economic Partnership, as well as Ada akhir kau fast track to ensure that countries Okay, jom pergi makan. Keluar je lah. Aduh. Ya. Ada orang ipan duduk tepi. Ada orang ipan duduk tepi. Ikwan. Next Ikwan. 1, 2, 3. Serek. Sompatlah sikit. Aduh. Adif. Next Adif. 1, 2, 3. Okey, Akil. Berserta dengan lagu.
Embarrassment moment to the final boss. Wow, easy reveal. Baju Ipan, akhir bagi baju Ipan ni tak ugly ni, style kan? Wish. Acara apa pula Man sekarang? Sekarang acara apa? Acara mercun-mercun. Man? Siapa tak meletup jari dia menang. So siapa betul jari kalah ha? Okay, so raya jari perfect menang. Okay, sekarang kita acara main bunga api pula. Are you guys ready? Ni jadi benda perfect. Bye. Slay. Dah nama pun raya. Raya membawa kemeriahan. Jadi kami, anak-anak di perantauan ni, pulang ke desa, cuba untuk memberi kemeriahan di desa. Thank you Pak Su for the all merchant and bunga api. We really enjoy semua jenis bunga api yang pelik-pelik yang tak pernah nampak. Semua Pak Su beli, kita try everything. And surprisingly, wah, what a great malam raya. And benda ni pun tak lari dengan tradisi kita. Dah dekat-dekat raya tu, bunga api pun dah start meletup. Budak-budak pun semua dah enjoy main bunga api. Still remember masa kecil-kecil, sebulan lagi nak raya, baru start puasa, dah start pasang pelita, main bunga api. And by this time, kita orang pun dah start besar, nak main betul-betul enjoy tu tak adalah just main untuk dapat the vibe. Tapi tengoklah, kecil-kecil ni, Mariam, Iris, kembar, they really enjoy it, right? Jadi apa Dam? Bakar dulu air Tan, nasi pun nak lari dulu. Ni macam naga Cina apa dia? Apa? Macam naga Cina oi. Banyak kali ni oi, macam naga Cina oi. Banyak gaya. Woi, woi, okay. Okay. Adik, dek, sini dek, pusing-pusing kat sini.
Friends ke? Alif pun ni. Woi! Okay, apa yang di-customkan ni? Ini pesta macam gasing. Okay. Daripada X Irfan. X Irfan. Ya, nama samaran. Kau tengok ai, Bukim Mai nampak main-main. Okay, kita tengok apa hasilnya. Jom. Sabar dia lagi. Dah tu dah. Adik, David, kakak. Dam ni dia lembab Dam. Adam buat apa Dam? Adam, asal kita kerja lembab? Kita kena lembab. Ha, lembab. Ada tak siapa? Sebenarnya kau sampai 100 sekejap ke Dam? Asal je lama? Saya. Jom. Tayar apa dah pakai? Mana dah pakai tayar apa? Tayar mesti dah pakai dah use. Tayar yang saya tu kena tukar agak lah CM. Okay, bukan scam. Sekarang pun. New tayar tu. Masa pakai mesin tu. Download balik boleh. Dah beli kereta balik. Ni sekarang ni kita nak bakar mercun. Cara pembukaan hari raya lah. Ya, pembukaan hari raya kita. Okay. Siapa Setelah sponsor? kita dah penat puasa sebulan kan. Pas sebulan je. Pak Su belanja. Pai. Itu apa? Kuat. Kena bakar ni. Mercun pun dah habis meletup. Now we are going out. Untuk cari bundle untuk saya sajalah habiskan duit. Ha? Kena visa. We are here at the tempat yang paling meriah. Yes, Pekan Rabu. Tempat antara yang termeriah dekat Kedah ni, which is Pekan Rabu ni lah. Di sini ada Arab Street. Kita nak pergi Arab Street tu lah. Bandel dia 2-3 tingkat dah sedap. Lepas tu ada kemeriahan dah lagi kat belakang sana. Jom lah kita try tengok apa yang menarik. Kita tengok berapa banyak kerugian yang kita akan habiskan hari ni. Disebabkan malam sebelumnya tu kita orang ingat malam raya, tapi tak jadi malam raya. Kita orang dah pergi dah Bazar Stadium. So kita orang for the first time kita orang ke Pekan Rabu. Quite meriah juga tempat ni. Dan banyak benda. Ada bandar besar lah, ada bazar besar lah, macam-macam. Ada lorong sempit pun ada. Kita dah masuk dekat Pekan Rabu Dekat luar-luar tadi tu meriah betul-betul. Jual-jual kuih-kuih raya semua. Yalah, sebab malam raya kan, ada orang cari barang-barang last minute ni, akan nampak benda-benda tu satu kemeriahan lah untuk orang. Tapi sekarang ni kita objektif kita satu je, which is kita nak cari Maksud punya Allahu Akbar. Masukkan dalam frame. Aduh. Punya brush. Maksud nak cari Bruce. Sambung. Sambung. Maksud nak cari Bruce. So objektif kita tu dia satu. Lain-lain semua kita just nak jalan-jalan, nak habiskan duit apa yang patut je lah. Kata tu ada buka kan. Iman. Aduh, baru nak shopping baju jersey macam 2 tahun lepas. Baru nak borong satu kedai. Baru nak borong satu kedai. Lepas tu apa jadi? Tutup. Aduh. Dia nak raya. Ya dah dapat dah. Okay. Dapat lah Mama? Dapat. Settle? Mama tak buat. Guess who's the youngest? Guess who's the older? Guess now. Age gap 10 years.
Ya, settle lah area-area Pekarabu. Arab Street pun tutup. So sekarang ni kita menghala dan menuju ke arah lorong sempit. Lorong sempit tu nampak macam style sikit lah. Arah harap ni dia still buka lah. Okay guys, rezeki kita hari ni Arab Street buka lagi sebenarnya. Tadi kita nampak tepi ni macam syatir dah tutup, tapi sebenarnya dia buka lagi. So jomlah kita cuba menghabiskan duit walaupun tengah tak ada duit. Belum apa-apa lagi. Gaji. Nak apa 50? Memang kerja tak ada gaji ke? Ada kalau orang baru beli. 50 lah. Ada gaji akak 50. Kalau orang tak ada beli kak? 50 ke dah sebelah? Dah sebelah nak ada kak. Lu punya pasal lah. Boleh lah kak 50 kak. 50 saya beli sekarang. Kak 50? Kak Okey, boleh. 50 kak? Ambil. Biasa kak, Arab Street kalau ada duit kinda nice. Ada helmet Shoei dengan Arai juga tadi. Harga pun reasonable tapi condition dia boleh diterima lagi lah dengan harga dia tu. So now kita akan ke depan sikit dekat area UTC ni. Ada bandel-bandel juga, open bandel. Nampak macam lagi nice. Biasa open bandel ni macam lagi best macam kat Chowkit hari tu. Ya, we are here at lorong sempit. Memang betul sempit lorong ni. Tengok keadaan lorong ni. Dekat sini macam quite nice lah. Dia macam street art, Penang street art. Macam Concubine Lane ni macam apa, Sia Seni SP. The vibe macam tu lah. Tapi this one dia tertutup, so agak panas sikit lah. Seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, di pagi raya, Muhammad Ikhwan Idraki akan jadi cucu lelaki pertama yang bangun and mandi and bersiap untuk solat raya. Wish. Tapi intro je ni. Okay, saya mengucapkan selamat raya kepada semua. Okay lah. Tak nak apa. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat Hari Raya untuk semua. Alhamdulillah tahun ni kita bertemu kembali lagi dengan Syawal, Aidilfitri yang mulia. Alhamdulillah kita dah settle makan dah pagi tadi. Baju semua dah siap pakai dengan sampin. Tema kita tahun ni which is strawberry matcha lah. Sekarang ni kita nak tunggu boys yang lain. Lagi 4 orang tak siap. Aku dengan Airil dah settle. Ipan, Adif, Akil, Adam belum lagi. So kita akan makan masjid belakang sana. Nampak masjid belakang sana tu. Daddy dengan Wan dah gerak lah. Solat raya around dalam 30 minit lagi. So jomlah kita pergi menunaikan sembahyang sunat Aidilfitri. And then barulah kita mula beraya. Dan kita mula dengan apa? Farming duit raya. Yes. Tanpa Ikhwan, raya The Boys tak bermakna. Sebab apa? Sebab ni
Tak ada ikon samping diorang mesti buruk punya, mesti tak cantik punya, disebabkan ikon semua nampak handsome pagi raya. Tak settle lagi samping? Okay, my second round. Lontong, lepas tu ada kuah kacang belimbing. Adam first round, second round? First. Akhil? Second. And this is Raya, di mana kita mula bermaafan, bersalaman, we admit all our fault and receive duit Raya. That's the most important things. Salam raya settle, drama-drama dah settle, duit raya pun dah receive. Jadi kita mulalah acara fotografi, ambil gambar. Obviously semua dah pakai cantik-cantik, semua dah pakai handsome, gambar mesti nak A, betul. Makan-makan dah, salam raya dah, bergambar dah, berdrama semua dah, collect duit raya farming pun sudah. Sekarang ni kita semua 18 orang semua akan beraya di rumah wajib kita. So jomlah kita bergerak. Sebab cuaca pun agak panas ni. Jangkakan panas kering hari ni. Okay, jom. Dekat je, dalam 5 minit daripada rumah. Kita dah sampai rumah pertama kita tu, kat Kereta Yong. Semua macam keberatan untuk keluar sebab tengok cuaca. Betapa teriknya, panas. Kita hari ni konvoi 5 kereta. Sebelum ni selalunya 3 kereta. Kereta Yong, semua kereta keluar lah. Dah bercampur-campur lah. Dah tak naik ikut family dah. Nak naik dengan cousin dia, nak naik dengan ni ada, nak naik kereta baru ada. So dah bercampur-campur semua. So ni adalah rumah pertama kita. Jom beraya. Rumah wajib kan? Rumah wajib. Rumah wajib setiap kali raya. Betul. Yang kecil lagi tau kat sini macam. Sini sofa sini satu-satu. Berdulu sama sekarang. Adik. Ni biru. Naat. Saya nak apa? Zan. Sekejap lagi kita balik. Si kampung. Tengok tu, elektrik. Macam buat sebelah. Okay. Faham. Yang ni kena hati-hati, kena. Macam mana ni? Apa orang datang beraya tidur? Orang tanya laki-laki mana tak ada laki-laki tidur. 1, 2, 3. Okay, selamat Hari Raya. Hari ni kita sudah raya ke rumah yang Keempat. keempat. Rumah keempat. Rumah ni apa? Rumah apa?
rumah syurga awet. Tadi masuk-masuk disambut. Sono ah. Tak seronok Rindu girlfriend lah. Rindu girlfriend. Kena tombok je ni. Wah, sudah tunjuk ni. Banyak mama marah. Dulu kau berak kat mami tu. Okay, settle 5 rumah. Alhamdulillah walaupun dah usia 22 tahun, digelar student yang hujung-hujung, tapi masih dapat 5 sampul 4 rumah. Alhamdulillah, syukur nikmat. So sekarang ni kita nak ke satu lagi rumah, lepas tu kita boleh balik rehat-rehat dah. Sebab cuaca tengok betapa panasnya. Okay, ni rumah ke berapa Mei ni? Keempat Kelima. Rumah kelima. Ni rumah siapa pula? Ni rumah mak saudara. Ayah saudara mami. Arwah panjang. Orang Sarawak, dia kahwin dengan orang Sarawak. So ni semua rumah makcik-makcik mami lah Betul tadi? Adik-beradik tu. Adik-beradik tu lah. Tok ada berapa adik-beradik? Tok ada 5 adik-beradik. 3 perempuan, 2 lelaki. Seorang dah arwah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay Mak, apa pula plan kita petang ni? Sekarang kita semua 3 kereta nak pergi lepak-lepak dekat Coffee Bean. Sekarang dah pukul Coffee Time. 5.57 3 kereta dia. Okay, ini adalah tradisi baru kita sejak tahun lepas. Which is kita akan lepak kopi-kopi selepas habis beraya. Lepas dah pergi rumah orang semua, lepas dah tidur petang sikit ke apa, hari ni lah dah lepas tidur petang sikit, kita datang kat Coffee Bean. Around 10 minutes from homestay. Kita nak kopi-kopi tu. Tapi ada cerita. Apa cerita dia, Mei? Cerita dia, kita dah underway. Dia sampai dah masuk parking. Sekali Iman WhatsApp, Mami kat mana? Kenapa? Dah gerak ke? Rupanya dia tidur kat rumah. Kita tak sedar yang dia tak ada. Saya tinggal anak. Ifam kita patah balik. Anak Cina lah. Tinggal anak Cina. Tak ingat anak ada Cina. Kita dekat Central C. Betul lah. Mana? Aman Central. Aman Central. Kita sekarang kat Aman Central. Nak beli barang. Guna duit lain yang kita dapat tadi. Nak habiskan terus lah? Tak ada. Lepas Coffee Bean tadi, balik sekejap je. Solat, settle kejap. Now kita dekat Aman Central pula. Nak habiskan duit lah. Mami nak beli purse. Yang lain tak tahu nak beli apa. Itulah kita menghabiskan masa. And tengoklah outfit kita. Still, walaupun dah balik pergi, ada je peluang untuk pakai baju. Tapi we're going full today. We're going full. Sebab lepas ni maybe dah tak pakai dah baju ni. So we're going full untuk melarang lah. Pakaian cantik semua masih berpakaian lagi. Siap songkok dengan sampin lagi. Jomlah kita yang join sekali. Nanti akan ada Adam, Gin, Nadif, Hakim, Mak Squad juga ke. Diorang pun going full. Cuma Adam je dah malas going full. Adam dah tukar, dah mandi, dah tukar baju dah. Yang lain semua masih berbaju Melayu dan bersampin. Tadi si Cina ni kata tak nak ikut. Tiba-tiba kewujudan dia ternampak dekat sini. Ya Allah, Cina. Jin, kita nak pergi ni. Kita buat-buat dan kaki nak tengok. Hai, Cina. Dah tak dengar Adi pakai Jin orang tu ke bawah tu. Cina.
Wish. Orang beli sebelum raya. Orang lain beli sebelum raya. Tak sempat. Tak sampai. Pakai mami. Pegang mami. Bonia. Kau main. Badan masing-masing pun dah penat tadi. Jalan-jalan satu hari, Coffee Bean lah, jalan raya lah, jalan mall. So malam we decide untuk tak keluar sebab kita dah habis dah jalan tempat-tempat menarik dekat Kedah pula, dekat Alostar ni. Karabu lah, stadium lah, apa benda semua, lorong sempit semua dah pergi. So malam ni kita ulang balik sehari sebelum malam raya, which is kita main. Ada lah. Again, kita repeat FIFA lagi sebab malam dah tak ada nak buat apa. Memang kita ni kaki kita lambat. Jom kita bantai main, kita main Liga lagi. Kali masuk. Ref. Betul dia langgar jatuh dia atas segi. Penentuan final. One last minute. Clear. Dia masuk final. Dia masuk final dengan Barca Yen. Maksudnya semalam bukan masalah Barca. Masalah dia. Dia masalah. Siapa nak pula? Iko dengan Akid. Iko dengan Ifan. Tanah. Barca. Nah. Pagi-pagi raya kedua, all the girls dah start berkonten TikToknya. Assalamualaikum, selamat pagi and selamat hari raya yang kedua, everybody. Today kita masih lagi berpakaian yang look traditional. Sebabnya hari ni kita ada beberapa rumah lagi yang kita nak pergi serang. Tapi I'm not sure sebab sini bukan kawasan gua lah. Sini kawasan nenek gua. So kita just follow hari ni apakah perancangan dia yang dimanakan kita akan pergi. Lepas tu yang mak-mak dalam rumah masih berkonten-konten lagi. Yang bujang-bujang ada yang tengah bersiap and makan lagi. So lepas ni apa semua settle, kita terus masuk kereta, kita gerak. Itulah kita tengok hari panjang mana perjalanan kita. Jadi raya kedua ni agak banyak rumah jugalah kita pergi. Maybe 4 or 5 houses, I don't remember. Tapi banyaklah rumah yang kita pergi and kita akan penat and terlalu panas Kedah ni, but raya kan. Where in the hell are we? Kita sekarang dekat Kuala Nerang. Kan Kuala Nerang. Ni rumah siapa? Ni rumah tak tahu. Rumah kawan Facebook tu. Rumah kawan Facebook tu. Rakan karib. Rakan online. What the hell? Main gila nenek kau ada kawan Facebook, kau ada kawan online. Raya nak beraya cik. Sana. Raya cik. Pergi balik. Nak ikut. Pergilah masuk. Anda masuk dah ke? Jemput. Ni anak siapa ni? Bersama dia ni. Salam. Ni anak siapa ni? Dah kecil pendek dah. Sekali dengan dia orang. Oh, satu gang. Dia raya habis dah. Habis. Alright, selesai rumah kedua untuk hari ni. Now we move on to the third house. Probably sampai malam kita akan beraya dengan baju hijau semuanya. Feel a bit tired, feel sleepy.
But raya is raya, right? You need to enjoy it. Sekarang nak tunggu lah, nak gerak dah ni. Jom lah. Lelah di fajar hari. Baik je Ke? Okey. Macam mana ni? Kat mana pula ni? sekarang ni. Rumah ke berapa? Kat mana? Pukul berapa? Ni sekarang dah rumah ke 3. 3. Ni agak sikit lah. Rumah siapa pula ni? Tak tahu rumah siapa. Kita datang buat semak. Buat semak kan. Kita NPC ikut Tok lah kan. Tok bawa kroni-kroni. Saya dah hari rumah ni paling cantik. Ni hari ni lah. Dalam 3 rumah ni paling cantik lah. Baik-baik. Jentera kita semua. Uish. Uish. Baru bangun tak gosok gigi, ragu-ragu ingin berbaju raya. Aduh sayang hari ini lebarannya. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan Okay, raya rumah ketiga settle. Sekarang ni the boys akan ke homestay dulu untuk ambil laksa dan akan bawa ke rumah semalam. Ingat tak rumah semalam? Tak ingat punya pasal lah korang. Selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran, jodoh lebaran, jodoh lebaran. Okay girl, ni dah rumah ke berapa? Rumah ke berapa kita pun tak tahu. Tengokkan ni rumah last. Belum last lagi lah. Ni rumah itu lah, itu rumah raya pertama. Wah, hilang dah Akil. Apa? Ni rumahnya Semalam. Kita datang raya semalam. Lepas tu ni kita nak pergi rumah lain pula. Rumah lain. Jom. Tentu lapar nak balik tidur. Jodoh lebaran, beragam jamuan selera, tersedia buat si dia. Mungkin hadir, mungkin tak tunjuk muka. Lupa sayang jodoh belum ada. 2, 3 tabonya. si kucing belang. 3 baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dah dapat ke. Alright, Alhamdulillah. Finally we are here at our last house untuk beraya. Ini adalah salah satu rumah wajib. Rumah ni is very cool because ada kolam dalam rumah dia and the design is very nice. Hari ni kita akan dinner kat sini. Kita akan memenuhkan perut kita kat sini. Ni dah dia rumah dia. Harap-harap tak ada tambahan rumah lepas ni. Tadi kita dah beraya dekat banyak rumah. Rumah kawan Tok, rumah sepupu Tok, rumah adik Tok pun ada, rumah yang kita pergi semalam pun ada. So ini adalah rumah yang terakhir. Nama pun raya kan. So kita kena all in, kita kena log in just to meet orang-orang, menziarahi. InsyaAllah lepas ni kita balik. Belum adalah 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang. Hati-hati Healing ke? Lagi santai. Masuk main-boyan kat luar. Lebaran dengan si dia, lebaran dengan si dia. Kalau jodoh tak kemana. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian. Tapi tak bukan jalan ni lah. Jalan sana je. Ni highway lah korang. Highway Boleh masuk. Depannya ni. Uyo, slow. Jadi lagi jauh ke apa ni? Ini malah yang mana? Yalah, tadi main macam okey je. Apa kejadiannya ni?
sekarang melalui keadaan tebu. Tak nak benda ni. Apa tak ada cak apa. Dah jalan off-road dah. Mana nak pergi ni? Selalu jalan-jalan sini Waze yang bagi, tapi kali ni Google Map yang bagi. Pelik dah ni. Iman ada tahu? Iman kata Adam. Again FIFA lagi. Tak ada benda lain dah kita orang nak buat. Alright, dua beradik dalam serious mode Tapi macam biasa 3 liga berturut-turut di Kedah. Iko masuk final 3 kali berturut-turut Adakah Yin akan masuk 3 kali berturut-turut juga? Ya. Mari kita lihat. Adif dengan Bayernnya di sini. Yin dengan Liverpool. And suddenly tengah sedap-sedap main, tengah enjoy main. Boom. Weh, tengah-tengah main game, di tengah lawan penentuan nombor 3 nombor 4, tiba-tiba blackout weh. Dah kita tak tidur. Tengah mandi lagi. Aku tengah mesin gini kau tahu. Buka-buka mata juga. Aku dah. Oi. Tengok tak ada kan. Tutup pintu balik. Takut. Gelap bengok. Blackout tu. Kenapa? Kat luar lampu tak? Luar ada lampu kan? Lampu jalan. Lampu rumah sebelah. Lampu jalan yang tengok. Blackout. Tak ada, meter tak ada. Dah sedang memandangkan sekarang ni tak ada lampu. So apa solusinya? Solusinya intinya kacamata mama udahlah. Kalau ni owner on the way sekarang, owner of the homestay. Dia on the way sekarang. Lepas tu kita orang check rumah sana ada, semua ada lampu. Cuma kita orang ni tak tahu what's the problem. Probably tak bayar bil elektrik kot. Something bad sebab happen. Bukan Illuminati, korang banyak berdosa kan. Tunduk sikit, tunduk. Tak meletup pun terbang je. Raya ketiga, 3rd Syawal. Kita orang satu family je yang bergerak ke Sungai Petani. Sebab apa? Sebab kita nak beraya dengan cousin daddy pula. Jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran kan datang jua. Alright, after almost 2 hours perjalanan, alhamdulillah we finally arrived at Sungai Petani. Sungai Petani ni rumah cousin daddy. Ni adalah rumah pertama kita of the day. Lepas ni kita tak tahu ke mana, kita just follow je. Nama pun raya. Raya lah, puas-puas. Raya puas-puas memang raya puas-puas. Berat badan tak tahu dah naik berapa kali ni. Semalam 5 rumah 5 kali makan. Kemarin 5 rumah 5 kali makan. Sebelum tu buka puasa makan bedal-bedal tengah-tengah malam, tak tidur makan lagi. Penat-penat je cutting dalam puasa. Dah naik balik. Selesai raya kat rumah cousin daddy. Now we are here dekat Tanah Tok ni. Kita hari tu kita dah settlekan, kita ratakan tanah ni.
Sekarang ni kita dah tabur-tabur dah racun, tak nak bagi rumput ke pokok tumbuh. Kalau tak kena panggil orang balik, kena buat lagi penat-penat badan semua, nak kena clear semua ni. So dah settle lah. Now we are going back to Alok-Star, balik tidur. Dah panas-panas terik tu, kita orang dah tabur-tabur semua racun tu, kita terus ke Husein depan tu je. Buat apa nak sejuk-sejukkan tekak, nak isi perut sikit sebelum kita orang pulang ke Alok-Star. Sampai-sampai je dekat Alok-Star, semua tertidur. And malam tu kita orang semua keluar untuk cari dinner. Gila, dah penat, lapar, mesti nak makan. Barulah sel-sel otak kita berhubung. Iris. Pakai baju tidur. Spicy ginger crisp ala carte. Fish and crisp ala carte. Crisp ala carte, fish and crisp ala carte. 2 double beef bacon, minuman cukup dengan lemon tea. Triple whopper cheese, minuman. Okey, lepas selesai kat tanah tok tu tadi, kita balik. Tapi sebabkan masing-masing penat, ngantuk, so kita sampai rumah, kita turun bantai tidur. Tahu-tahu sekarang ni kita dekat Aman Central for dinner. Asalnya plan nak pergi makan kat mana tau, lepas tu nak pergi cari sate lah, apalah, tapi semua tutup musim-musim raya ni. So the only place yang buka, yang confirm buka is mall lah. So kita sekarang dekat Burger King. Kita dinner kat sini dulu, lepas tu maybe jalan-jalan sekejap, lepas tu balik lah. Banyak barang nak kemas sebab esok kita akan kembali ke reality. Tadi kita nak naik eskalator, tak dekat-dekat. Naik eskalator, I nampak ada Cina ikat klip dia. Ayah Iman. Sebab sebelah Ikuan. Betul? Dia pusing di belakang. Cina rupanya. Tapi ni pun Cina ke? Itulah. So, Iman. Okay, Iman. Lah, Cina mana tadi? Dah ambil dah. Oh. Dia dapat dah. Tak ada makan? Dah pergi mana saya buka kat luar. Buka kat luar. Sebab semua tempat dah close. Order. Tapi Mama cerita masa nak turun eskalator tadi, Wan ngantuk kan slow. Lepas tu orang belakang tu marah. Lambatnya slow sangat. Adik kakak marahlah balik. Orang tua lah. Adik kakak cakap? Takut. Lepas tu tanya pada orang tadi. Lepas tu diorang cakap apa kat orang tu? Diorang macam bengang lah. Orang tua lah. Kami tak nampak ke? So diorang nak jalan. Diorang tak nak turun slow macam tu. Dia nak skip lah kan. Nak langkah turun. Lepas tu orang yang cakap tak cakap apa-apa? Cakap apa tu Mama cakap. Mana ni aku nak kerja? Mama pula nak mencari orang mana nak marah. Tapi kau jumpa tak? Kau jumpa cok. Rupul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gambar tak usah. Kan? Kena kita tengok macam tu. Sini lah kan? Lagi sempit lah. Oh, dunia. Saya nampak dunia. Pejam celik, dah nak kena balik. Sedih sangat-sangat rasa. Sekejap je raya tu habis. And house, I'll see you next year. I will miss you. Sebelum kami straight sampai ke Kuala Lumpur, kami kenalah singgah-singgah dulu. Ada perut yang nak diisi, ada tekak yang nak disejukkan. Jadi kami berhenti di kedai Husein sekali lagi sebab nak bawa Tok dengan Wan dengan Yong and everyone try nasi kandar dekat Husein ni. Memang sedap sangat-sangat. And after that, kita orang dekat sebelah bakery, Fatimah Bakery ni, nak shopping-shopping sikit. Nak beli jajan-jajan sikit.
Dah kalau di negeri Kedah tak beli air nira, tak sah lah. Kita orang pun singgah beli air nira, bekalan untuk pulang ke Kuala Lumpur. Ambil video. Biasa kalau perjalanan balik, perjalanan nak ke balik rumah ni, biasanya kita akan borong-borong beli-beli apa yang patutlah, apa yang nak dibeli, apa yang mahu dibeli, apa yang mengidam nak dibeli. So sekarang ni kita dekat Hajah City, hasil laut ni, untuk beli belacan lah, ikan bilis lah, ikan masin lah, segala-gala mak nenek yang ada dekat sini kita nak borong lah. Tapi yang kat sini kita tahulah siapa yang nak beli sebenarnya. So Yong dengan Mami saja, yang lain-lain semua tak situ. Dan Alhamdulillah kami sekeluarga dilindungi. Perjalanan pun ada clear, ada jam, ada yang betul-betul stuck, ada yang betul-betul clear. Biasalah lumrah hari raya. Kalau tak jam tu tak rasalah raya tu kan. And for dinner, we stop at Arena Tapah. Yeah, I know Arena Tapah memang sangat penuh, tapi that's the only tengah-tengah dalam perjalanan kita. So itulah the prime position and prime place untuk kita berhenti for our dinner. And Alhamdulillah, raya tahun ni I am so happy. I feel so happy sebab we achieve the objective of hari raya, togetherness and happiness. Alhamdulillah. Semoga kita semua and korang yang menonton dapat bertemu dengan Ramadan dan Syawal akan datang, insya-Allah. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next trip.